dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Muhammad Dafana dan Mehana Fiza, wartawan cilik dari TV PSS Sekolah Kebangsaan Pulai. Hari ini saya di sini ingin membuat laporan tentang sambutan Hari Raya yang meriah di Sekolah Kebangsaan Pulai. Assalamualaikum Alisha. Apa perasaan awak tentang sambutan Hari Raya di sekolah pada tahun ini? Waalaikumsalam Dafa. Saya sangat seronok sebab dapat berkumpul dengan kawan-kawan dan guru-guru. Kami juga ada buat persembahan lagu raya dan selawat. Tengok saya juga pakai baju raya rap baru. Saya suka bila dapat makan makanan yang sedap-sedap. Antaranya ketupat, rendang dan lemak. Itu makanan kegemaran saya. Cikgu berharap pada masa akan datang sambutan Hari Raya SK Pulai lebih meriah. Mungkin kita boleh jemput ibu bapa datang memasak bersama-sama. Selain daripada itu, kita boleh jemput masyarakat sekeliling dan bersama murid supaya persambutan lebih meriah lagi. Terlebih dulu saya mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua warga SK Pulai. Alhamdulillah nampaknya tahun ini julung kali diadakan sambutan Hari Raya bersama keluarga dan anak-anak SK Pulai serta guru-guru. Di sini nampak suasana tu meriah. Saya rasa gembira. Untuk anak-anak kita, murid-murid kita, tapi pada masa yang sama ibu bapa juga bawa juadah masing-masing. Banyak tadi alhamdulillah kita tengok dan cikgu rasa program ni berjaya lah. Walaupun tahun-tahun sebelum ni kita ada buat, tapi tahun ni paling best, paling meriah. InsyaAllah kalau dilihatkan pada sambutan hari ini di kalangan ibu bapa dan komuniti, InsyaAllah pada tahun depan kita akan cuba rancang program yang sama untuk Hari Raya pada tahun 2026 dan InsyaAllah kita akan cuba menyediakan selain daripada jamuan raya, kita juga akan adakan beberapa program terutamanya untuk anak-anak dan kepada ibu bapa. InsyaAllah. Yang sahaja laporan saya. Kita kembali ke studio.